Tengok bini kita pagi tadi pergi kerja. Comel tak? Balik lagi dia tengok muka dia. Hidup di rumah. Faham? Dia nak pergi kerja, tengok mandi lama mana. Tengah jam duduk dalam bilik air. Faham? Camek situ, camek situ, camek situ. Faham? Keluar bilik air, ngadap tu pula. Cermin beratur tu. Tahu tak? Pusing tengok tiok, tengok belakang. Cermin pula cakap, dok keduk mana nampak? Lagi. Dah. Nampak? Lepas tu betul muka pula ni. Undercoat 3 lapis. Kepas spray clear, kilat bagai kilat. Eye shadow, eyeliner, blusher, lecu. Betul tak? Spray minyak wangi pula ni. Nak pergi jabat. Baju kena-kena dengan tudung. Kalau tudung tu biru muda, baju biru tua. Tong tu kena masuk. Kalau kain baju pil, tudung pil. Tak boleh garang. Nak? Kalau bunga besar, ni bunga aluh. Pula dah. Nak suruh kena. Nak? Kalau kain tu biru, kasut tak boleh kuning. Kasut kelabu. Contoh. Nak kena. Jalan catwalk. Ni tapak kaki kanan, Allah masuk ke kiri, kaki kiri buka masuk ke kanan. Jadi khatung. Punggung akan jadi gini, lepuk. Atau catwalk. Haram menggayakan gaya jalan di hadapan laki-laki ajnabi. Tahu tak? Ini jadi dosa isteri-isteri kita yang bekerja. Bukan semua yang terlibat. Siapa makan lada, dia rasa pedas. Tak kira mu bini agung, bini sultan, bini esko, bini MB, tak ada peduli.